Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Comel-comel semua pagi ni. Sihat ke semua ni? Sihat, Cik. Mandi? Dah mandi ke Pak Jadi? Dah. Saya tak mandi. Ya ke? Oh. Mula awak dah rezeki. Okey. Hari ni siapa tahu kita nak belajar apa? Tak tahu. Teka lah. Cikgu beritahu je. Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Warna. Salah. Dia tak cakap apa warna. Cikgu. Alah. Cikgu nak belajar kereta. Alah. Okey. Cikgu nak tanya. Siapa dekat rumah dia ada haiwan? Saya. Ada haiwan apa? Kamu? Ada putih. Putih apa? Kucing. Nama dia putih ke? Awak ada apa? Saya tak boleh tapi ada tikus. Awak ada tikus ke? Bawa foto Tak lah kat luar lah. Kata kat luar. Tadi kata kat luar. Jiha ada? Saya bela kucing. Benda kucing juga. Jawab apa? Nama dia baby. Tak boleh apa? Nama dia baby. Warna dia warna grey. Warna grey kelabu. Okey. Agak-agak dah tahu ke kita nak belajar apa? Tak tahu. Haiwan cikgu. Betul. Okey, sebelum kita belajar haiwan, siapa nak menyanyi lagu haiwan? Siapa nak belajar bunyi haiwan? Angkat tangan. Ayo. Okey, semua bangun kita nyanyi lagu haiwan dulu. Nyanyi semangat Kalau tak semangat kita nyanyi sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Bunyi ayam ke mana? Kuek. Bunyi haiwan. Jadi bunyi burung. Bunyi haiwan. Semangat. Saya tak tahu. Bunyi haiwan. Ular di mana? Ular. Buat gaya. Bunyi haiwan. Bunyi haiwan. Okey, bagus. Tepuk tangan. Duduk. Kita dengar bunyi haiwan apa? Yang lagu tadi? Kucing. Ada lagi? Lembu. Walai. Ada apa? Ada ular. Okey. Kita nyanyi. Cikgu nak tunjuk something. Wah, Apa tu? Cikgu nak tunjuk kad. Uyuh. Okey, kita nak kenali haiwan. Cikgu nak bila cikgu tunjuk gambar haiwan ni, kamu buat bunyi haiwan tu boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Good. Apa ni? Haiwan apa? Ayam. Ayam macam mana bunyi ayam? Tanya. Ayam nak mati tu. Okey. Next. Ni apa ni? Cantik macam mana bunyi? Macam mana ya? Pandai. Ni? Tu kambing. Kambing bunyi macam mana? Be. Semua ikut. Be. Ni. Mu.
Saleha tak boleh pakai. Ni monyet. Monyet. Saleha buat gaya lah. Saya buat. Ni. Lan ni apa ni? Serigala. Dia menyala macam mana? Okey, dah okey. Pandai ni semua. Cikgu rasa cikgu nak ajak main permainan. Nak tak? Nak. Kita main kuis. Nak tak? Kita nak main kuis teka bunyi haiwan. Start. Cikgu apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi putih. Bunyi putih. Baby. Putih tu apa? Haiwan apa? Kucing. Mana kucing? Yang mana kucing? Tu yang tepat. betul. Yang tiga. Salah tu. Bukan ni. Bukan. Pandai. Bunyi apa tu? Oh, macam kat belakang rumah saya. Bunyi apa belakang rumah awak? Apa tu? Tapi saya tak ingat. Bunyi lembu ke? Angsa ke? Kan. Bunyi apa? Bunyi serigala ke? Bunyi ayam. Aku bunyi ayam. Bunyi ayam lah. Ya ke? Bunyi ayam. Dengar. Semua dengar. Ayam nombor mana? Dok. Ayam kan? Bunyi apa? Lembu. Mana lembu? Mana? Cikgu ada biru. Ni ke lembu? Ya good. Bunyi apa? Serigala ke? Tak. Bunyi apa? Kawan apa? Cikgu saya tak dengar lah. Kita dengar sekali lagi Okey. Dengar tak? Bunyi dia kuat-kuat. Bunyi cepat. Apa tadi? Tadi orang buat kuat-kuat tadi. Bunyi apa cepat? Saya tak ingat. Awak ingat sampingnya. Saya ingat cikgu. Bunyi itik. Itik yang ni ke? Yang tu ke? Tu yang warna kuning tu. Yang kuning Oh, ni. bukan yang tu. Pandai Ajar. ajar. Belajar terus tahu kan. Ni bunyi apa ni? Tu bunyi apa kawan? Bunyi ada gatu je. Tu bunyi apa tu? Kawan apa? Apa ni? Itu. Ni singa ke? Bukan. Tadi yang last kali tadi tu lagi. Serigala. Serigala. Pandai good. Boleh bukan semua. Lagi cikgu, baru tak lagi. Cikgu senang sangat lah tadi. Okey, awak tak jawab pun. Apa yang senang? Saya saja nak simpan kepandaian saya. Ya tu. Okey. Kita main yang sukar sikit. Apa? Yang susah sikit je. Kamu semua dah pandai kan? Saya kata dia pandai. Saya dah pandai. Pandai. Kodok semua. Tak nak dah. Ni apa ni? Kat mana ni? Cikgu bacalah soalan. Tak kejap. Okey. Dekat dalam laut. Haiwan apakah yang tinggal di habitat ini? Ni kat mana? Laut. Habitat tu tempat tinggal. Ni apa? Tak pernah tengok ke? Laut. Saya pernah selam tu pakai tu. Ya ke? Kau laut. Tu jangan ikan. Haiwan apa? Laut. Kerbau ke dalam laut? Bukan. Bukan juga tu. Lepas tu haiwan apa? Ikan. Pandai. Haiwan apa yang tinggal di sini? Ini apa ni? Tu Macam rumah. Rumah tangga macam ni ke? Bukan. Ni apa ni? Ni reban. Guru-guru lagi ke? Tak. Ya ke? Tak. Lepas tu apa yang
ni? Kau ada ayam. Ayam ke telur? Ayam ada ni? Ha. Ya ke? Ya. Sebab masa saya ada macam tu juga. Pasti ke? Saya ingat tu rumah dia kecil. Ya Allah. Ni rumah ayam. Ya ke? Ya, ayam duduk kat sini lah. Tidur. ke? Atau bubur? Okey, apa cikgu? Okey, haiwan apa makan ini? Ni apa ni? Yang besar ni apa? Ular. Bukan. Ular apa? Ular warna hijau ni apa ni? Apa ni? Makan ular je cikgu. Cacing. Oh, cacing. Rambut-rambut ke cacing ke? Dok, sebab dia bulat buncah. Apa tu? Ni burung ke cacing ke tak? Makan. Burung ke cacing? Oh. Ya ke? Ya. Oh, nak kau makan dok dia pula. Makan. Jadi burung makan? Kecil. Burung makan cacing. Makan kat tanah. Yang mana ni? Atas ke bawah? Atas. Okey, pandai. Next. Oh. Haiwan apa yang tidak berkaki? Kucing ada kaki tak? Putih ada kaki tak? Ada. Ada berapa? Baby ada berapa kaki? Empat. Baby empat. Empat? Ha. Ya ke? Ular ada kaki? Ular banyak kaki. Ya ke tak kaki ular? Saya tak nampak pun kaki ni cikgu. Ular besar. Ya ke mengesan? Ada tak kucing ada kaki? Dalam Caca. Abang ni kucing yang bentuk macam ular ada ke? Tak ada. Ada kucing ada kepak ada ke? Tak ada. Tak ada. Jadi haiwan yang tidak berkaki kucing ke ular? Ular. Haiwan apa yang tinggal di sini? Ni apa? Di kat mana ni? Pokok. Kan? Di kat mana? Dekat pasaraya ke? Dia dekat rumah ke? Itu kan pokok. Itu kan hutan. Pokok. Hutan. Pokok. Hutan. Tu. Dia dekat Ni dekat mana ni? Tu dekat. Dekat rumah ke? Bukan? Dekat pasaraya ke bukan? Bukan. Kedai ke? Bukan. Ni dekat mana? Dekat Bukan. hutan. Betul. Kalau ada pokok dekat hutan. Ha, pilih haiwan apa yang tinggal kat sini? Ikan. Ikan dia tinggal kat hutan ke ikan? Tak lah. Tadi kan dekat air. Ah, ikan dekat air. Ni monyet. Monyet kat pokok. Ni haiwan apa ni? Gajah. Gajah. Ni Serigala. serigala. Jadi haiwan apa yang tinggal kat sini? Saya pilih gajah. gajah. Oh, pilih apa? Saya pilih gajah dulu. Awak gajah dan serigala. Awak apa? Ada monyet. Okey, cuba pilih tiga-tiga. Kena pilih tiga. Kau pilih apa? Kau pilih apa Salihah? Saya pilih gajah. Kau gajah. Nama kamu? Okey. Nampak. Okey. Pilih haiwan yang berkaki empat. Seperti zirafah. Zirafah berapa kaki? Kira. 1, 2, 3, 4. Okey. Haiwan mana yang ada 4 kaki macam zirafah ni? Atas tu. Mana? Burung ke? Tu cikgu tak Burung ada berapa? Dua lah. Jadi? Cikgu tak nampak ke? Orang cikgu. Jadi ada berapa? Ada 4. Jadi? 4. Ni? Jadi haiwan apa yang ada 4 kaki? Atas tu dengan bawah. Atas tu apa? Kambing. Kambing dengan ni apa saya ni? Saya ni apa? Tu dia ni singa. Pandai, okey. Haiwan yang boleh terbang. Singa boleh terbang ke? Tak boleh. Ni apa? Itu burung. Burung boleh terbang? Boleh. Ni boleh terbang? Itu tak boleh terbang. Bukan, kita dumbo kan? Tak boleh. Tapi saya tengok kartun tu boleh terbang. Dia berat. Tapi kartun tu boleh terbang. Kata tu cerita. Ni lama-lama? Boleh. Jadi jawapan dia apa? Burung Rama-rama. Confirm Confirm. Cuba Cuba tekan. Okey, pandai.
Satu lagi. Pilih haiwan yang makan rumput. Ni apa? Burung. Ni? Serigala. Serigala makan apa? Makan daging. Makan daging. Daging. Daging lah tu. Ni apa ni? Dia apa? Lembu makan? Rumput. Kambing makan apa? Sama juga. Kambing makan nasi ke? Ha. Tak lah, kami bawa tu makan nasi. Salah. Kambing makan rumput. Semua betul lah. Pandai lah awak semua ni. Semua betul lah. Cakap tadi awak pandai. Yeay. Okey. Semua dah pandai, semua dah belajar kan? Bunyi haiwan, kenal haiwan, makan apa kan? Tadi kan? Okey dah, sebelum kamu balik, cikgu nak tanya sesuatu. Sesuatu apa? Okey. Tadi kita belajar haiwan apa yang boleh terbang? Burung. Burung bunyi dia macam mana? Cip 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 cip. Okey, salah. Tadi haiwan apa yang 4 kaki? 4 kaki. Hari 4 singa. Singa. Singa bunyi macam? Ra. Okey. Ilya, haiwan apa yang tinggal dalam air? Ikan. Ikan. Ikan bunyi apa? Blub 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 blub. Saya tahu ya. Pandailah semua. Okey. Waktu pun dah nak balik. Jadi semua boleh kemas beg, boleh kemas barang semua.